Kalau orang jual popiah, toke dia kena ku inti. Halus. Halus je. Lemau sikit. Tebal kulit pada inti. Allah. Tebal kulitnya tu. Kerana inti kurang, jadi dia punya balutan tu, lilitan tu banyak jadinya kan. Sedap tak rasa ni? Sedap? Sedap, insyaAllah. Manis, kenapa? Kau buat orang ramai, hidup sendiri seorang. Kau buat sendiri. Setiap tim buat sendiri. Taklah tu. Tak rasa sama ni. Betul? Padan dah. Dia orang buat satu mangkuk, sikit pakai seduk orang ramai. Padan dah rasa sama. Popiah buncit namanya. Siapa punya popiah ni? Balutan dia okey kata. Crispy. Intinya tengok ni. Tengok inti dia. Inti dia meriah. Bismillah. Lan saya popiah lari dia. Bismillah. Crispy baunya. Dia masam sikit dia. Dia tak cukup masam sebab dalam ni kalau rasa muak, lepas makan 2-3 ketul muak kan. Kalau ni masam dia counter. Apa? Ente pun buat sendiri ke? Tahu ramai juga? Inti ngam cuma cili lah. Rich talents.